Hadis ketiga yang bertajuk Rukun Islam. Maksud hadis, terjemahan daripada Sayyidina Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibina di atas 5 rukun: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Huraian hadis. Hadis ini berkaitan rukun Islam yang 5, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Mengucapkan 2 kalimah syahadah ialah pengakuan terhadap kewujudan dan keesaan Allah SWT serta kenabian Nabi Muhammad SAW. Pengajaran. Islam merupakan cara hidup sempurna yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dalam rukun Islam terdapat hubungan antara manusia dengan Allah SAW, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Malahan ibadah zakat menunjukkan terdapat nilai hubungan sesama manusia melalui bantuan terhadap golongan yang berhak menerimanya. Orang yang berpuasa, berzakat dan menunaikan haji tetapi tidak mendirikan solat ialah orang yang meninggalkan ibadah yang utama. Hal ini disebabkan oleh solat merupakan tiang agama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. As-salatu imaduddin. Terjemahan, solat adalah tiang agama. Setiap orang yang beriman mestilah patuh melaksanakan segala tuntutan rukun Islam bagi mendapat keredaan Allah SWT. Apa yang diyakini hendaklah dibuktikan dengan tindakan dalam bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih.